Untuk material spool daripada aluminium, jom kita dengar dia punya bunyi drag. Sisa Tinghe, saya suka dia punya bunyi drag, memang syahdu. Sisa Tinghe 2025 pelbagai saiz yang ada sebelum ni, Sisa Tinghe hanya mengeluarkan satu saiz sahaja, iaitu 2500. Sekarang dah ada daripada 2500 hingga ke 6000. Untuk yang di tangan saya sekarang ni bersaiz 6000. Sisa Tinghe menggunakan screw-in aluminium power handle. Itu dia gang, memang cantik. Kayu hanya sangat lancar dan lembut sahaja. 521 gear ratio. Knob handle jenis round knob, material daripada aluminium, memang selesa dipegang. Untuk kayu handle dia tak ada free. Untuk ball bearing 5+1 ball bearing menggunakan ball bearing jenis stainless steel, memang sesuai untuk memancing di lapangan air masin. Untuk Sisa Tinghe ni memang sangat sesuai memancing di lapangan air tawar dan juga di lapangan air masin. Di spool cap dia ada getah untuk perlindungan air supaya tidak masuk ke dalam spool ataupun reel, terutama sekali air masin. Dan kita buka di bahagian dalaman dia ada getah seal juga supaya mengelakkan air tidak masuk ke dalam reel, terutama sekali air masin. Boleh nampak di situ ada getah seal di sekeliling dia supaya mengelakkan air supaya tidak masuk ke dalam reel. Untuk design yang ada ke bentuk memang cantik. Reel ni memang sangat sesuai untuk casting, untuk jigging, untuk bottom, untuk candak sotong pun memang sangat sesuai. Max drag yang tinggi 20 kg, maksimum drag bagi yang bersaiz 6000. Untuk Sisa Tinghe 2025 ni mengeluarkan saiz daripada 2500 hingga ke 6000. Dapatkan segera dengan harga yang mampu milik Sisa Tinghe menggunakan screw-in aluminium power handle. Dapatkan segera dengan harga yang mampu milik.